Ini bukanlah pengakhiran perjalanan saya, tapi ini adalah permulaan untuk saya pilih diri saya sendiri. Dulu saya Dr. KKM dan saya pernah tidurkan ayah saya sendiri. Anda bayangkan pada hari tersebut saya bukan sekadar seorang doktor, tapi saya juga seorang anak yang kena selamatkan nyawa ayah saya sendiri. Bayangkan saya sebagai anak kena menggunakan kemahiran saya untuk masukkan tiup pernafasan tu dalam mulut ayah saya sendiri supaya dia boleh bernafas, supaya dia ada peluang untuk hidup. Kejadian itu sangat-sangat terpahat dalam memori saya. Saya tak mungkin dapat lupa langsung. Terlampau tragis. Saya mengalami masalah mental PTSD. Setiap kali saya tidurkan pesakit saya pasti menangis. Senyap-senyap saya menangis. Air mata ni akan turun dekat pipi saya. Saya bersalah. Saya tak dapat elakkan ayah saya sendiri daripada kena strok berdarah. Padahal saya doktor. Kenapa saya tak bawa ayah saya pergi medical check up? Kenapa saya tak paksa ayah saya untuk cek tekanan darah dia? Saya rasa bersalah sampailah macam tu. Perasaan saya bersalah ni saya bawa sampai hampir setahun. Saya rasa guilty sangat-sangat, tapi saya tak tahu macam mana nak selesaikan masalah ni. Sampailah satu tahap tu, saya tanya diri saya balik, Dayang, this is not you. You are better than this. You kena move on. You kena redha. Benda dah jadi tak boleh nak diubah. Benda sekarang you kena ubah. Saya buat, saya minta banyak-banyak dekat Allah. Tolonglah ya Allah, kalau betul kerjaya doktor ni untuk saya, bagi saya jalan. Tapi kalau kerjaya doktor ni bukan lagi untuk saya, tunjuk juga saya jalan supaya saya boleh move on. Alhamdulillah, masa saya dapat panggilan haji 2019, Allah susunkan saya jalan keluar daripada kerjaya ni. Daripada doktor hospital, Dr. NS, saya berpindah kepada doktor klinik kesihatan. Selepas doktor klinik kesihatan, saya berpindah jadi doktor residen di klinik swasta. Sekarang saya freelance doktor. Ya, saya masih lagi doktor, tapi saya mencari diri saya sendiri. Saya allow diri saya untuk sayang diri saya. Penghijrahan ni bukan bermaksud saya lemah, tapi sebab saya berani. Saya berani untuk selamatkan nyawa saya sendiri, diri saya sendiri yang saya dah abaikan lama dah dulu. Jika anda juga melalui fasa ni, saya doakan sangat-sangat anda boleh. Ingat, pilih diri anda, sayangi diri anda. Anda tak pernah keseorangan. Saya Dayang Balkis, ini untuk anda yang sedang belajar macam mana nak sayang diri, macam mana nak pilih diri sendiri. Ini keperluan, bukan kemahuan.